I'm very happy what I've done to do with my partner content. Aku nampak keadaan Syafi sekarang, dia more likely to lessen. Apa yang saya buat dekat konten saya, itu yang sepatutnya dapat. Untuk Syafi, automatically memang tenggelam. Tapi aku boleh kata kalau paling tidak pun kau duduk nombor 4. So maybe kesilapan saya, strategi saya kat situ salah. Sebab saya gapkan terlampau lama. Tapi maybe kalau sekali saya post tu memang saya akan post direct terus. So bila benda tu akan di start? Memang dah start dah. Oh ya. Nampaknya apa yang dijanjikan masa awal masuk memang ternyata palsu. Cakap nak susah senang bersama, nak ada hala tuju yang baik, nak ship jadi ship yang terbaik, nak buat konten sama-sama. Tapi hakikatnya dia lalai, baru naik sikit dah lupa asal-usul. Aku tak boleh biarkan. Aku kena buat something. Aku kena tanya apa sebab dia. Dan akhir sekali aku kena ugut dia supaya dia kembali berubah. Mampus kau, Sofi! Lepas lah. Jalan je. Jalan. Jalan. Depan. Sini. Ni, kau duduk sini. Kau duduk. Lepas lah. Kau duduk. Tangan terlepas. Okey, belakang balik. Sekejap. Okey. Lepas. Kau betul nak aku buka ke? Buka lah. Kau kenapa? Kau betul nak aku buka? Kau kenapa? Kau siapa? Tiba-tiba. Siapa kau ni? Lately ni kau banyak sangat hal dalam tim, individu ataupun partner kau sendiri. Dia yang aku buat. Kau siapa nak tanya semua benda ni? Aku diamanahkan untuk buat persoalan maut pada hari ini. So hari ini kau kena jawab satu persatu soalan-soalan maut dari aku dengan kejujuran. Lepas tu? Boleh ke tak? Kalau aku tak nak jawab, kau buat apa kat aku? Kau kena jawab juga. Kalau tak, mampus kau kerjakan. Kerjakan apa? Kau tak payah banyak cakap. Kau duduk senyap, tunggu soalan yang aku bagi dan kau kena jawab dengan jujur. Kau dengar tak? Baru aku lepaskan ikat pada tangan kau ni. Cepatlah. Tiba-tiba colek orang lepas tu nak tanya soalan pula. Fikir orang apa? Kau buat salah. Aku bukan suka-suka hati nak colek kau ataupun nak ikat tangan kau sekarang ataupun nak seksa kau. Tapi kau adalah pesalah. Kau wanted. Tiba. So aku perlu Dah. lakukan satu benda dekat kau, iaitu aku perlu tanya soalan-soalan panas dari kau. Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Kuat sikit. Boleh. Kuat! Ya. Okey. Kau akan lepaskan sekarang. Pejam mata. Pejam mata. Jam dah ni. Sakitlah, elok je. Dah. Sekarang. Maaf kalau cara aku ni kasar, tapi aku memang diamanahkan oleh seseorang. Siapa seseorang tu? Kalau kau nak tahu seseorang tu siapa? Sofi! Kau kenapa, Syami? Kenapa kau buat macam ni kat aku? Sofi. Apa salah aku dengan kau ni, Syami? Kau tanya apa masalah kau dengan aku?
banyak sangat masalah yang kau lakukan. Apa yang aku baik sangat dengan kau nya? Kau lagi banyak salah dengan aku. Aku banyak salah dengan kau? Ha. Silap, Sofi. Kau silap. Kali ni, aku tak boleh berdiam diri. Aku kena tahu jawapan daripada kau. Apa masalah kau dengan aku? Aku tak ada masalah dengan kau. Yes. Tanpa kau rasa masalah tu tak terjejas. Tapi pada aku, benda tu amat-amat sensitif dan amat-amat bahaya kalau kita simpan lama-lama. Sofi! Apa benda yang bahayanya, Syami? Benda apa yang kau nak cakap ni? Cakap je lah. Hei. So, aku akan tanyakan satu persatu soalan daripada kau dan kau kena jawab. Okey? Okey. Boleh ke tak? Ya. Alright, nampak kau dah bersedia. Aku pergi ke soalan yang pertama. Aku tak lama lagi bakal release ataupun bak kata orang Melayu kata aku bakal dibebaskan oleh tim ataupun Abang Alif sendiri yang bagi kebebasan kepada kita orang yang senior ini untuk buat konten di luar ataupun lebih berkarya lagi di luar. Kalau aku tanya ni, kau kena jawab tau. Kalau kau hilang aku, siapa pengganti aku seterusnya? Tak ada. Tak ada pengganti. Tak ada pengganti apanya. Kau mesti ada kena berganti. Takkan kau masuk sini, kontrak kau tu ada letak nama Syafi je, ada letak nama Syami je. Kalau orang lain nak ship dengan kau, nak bekerjasama dengan kau ataupun Abang Alif sendiri yang suruh, takkan kau tak nak buat benda tu? Takkan kau nak deny semua benda tu? Macam Abang Alif cakap, tahun ni adalah last berpartnership. Yes. And tahun ni adalah last, memang tahun ni aku memang dengan kau je. So kalau boleh, aku memang nak habiskan setahun aku punya kontrak ni, 2 tahun kontrak aku tapi setahun untuk berpartnership, memang dengan kau je. Kau yakin sampai hujung tahun ni kita tak akan kena berubah? In Aku- case, kalaulah dalam beberapa bulan ni kita punya prestasi tak menyenangkan ataupun tak memberangsangkan untuk Abang Alif, apakah yang kau akan buat? Sama ada kau tinggalkan aku ataupun kau setia lagi bersama aku, ataupun apa option kau seterusnya if nama Syafi ni terus tak berkembang? Aku daripada awal memang aku dah tetapkan niat. Niat aku adalah aku akan buat sehabis baik. So, tak ada option, tak ada pengganti, tak ada selain daripada kau. Sehabis baik apa? Syami, kita baru nak bermula lagi, Syami. Baru nak bermula. Okey, baru nak bermula. Belum terlambat kalau kita nak tunjuk momentum yang terbaik dekat Abang Alif. Tak terlambat pun lagi. Tapi masalahnya pada awalnya kita memang dah antara yang terbaik. Tapi kenapa benda tu tak konsisten, Sofi? Tolong jujur ya, Dami Auni Sofia. Soalan yang seterusnya. Apakah perasaan kau bila kau melihat aku sendiri rapat dengan ex partner konten aku? Adakah ada timbul rasa cemburu ataupun iri hati ataupun sebaliknya dalam hati kau? Tolong jujur bila aku rapat dengan Faridah maupun Fae. Jangan tipu aku, Sofi. Jujur je apa benda yang kau rasa. If benda tu kau cemburu pun, bukan bermaksud kau tak profesional. Tapi boleh jadi kau takut kehilangan aku. So, tolong jujur. Aku perlukan jawapan untuk soalan ni. Bagi aku, jealous tu tak ada. Sebab kita ni as a partnership je. Tak ada jealous. Sebab kita bebas untuk nak rapat dengan siapa pun. Okay. Cuma bagi aku, benda tu bagi aku sometimes kalau datangnya mindset negatif aku adalah aku berfikir seperti macam kenapa perlu nak one frame. I mean, faham tak? Benda tu sometimes sebab fans ada yang move on, ada yang tak move on. So bila engkau create moment one frame dengan ex partnership kau, itu sometimes mengganggu aku punya pemikiran. Sebab aku manusia biasa, takkanlah aku ni selalu okay. Sometimes aku ada titik terendah aku terfikir like aku rasa aku tak boleh tengok benda tu. Faham. Tak jealous, tapi benda tu mengganggu macam
aku rasa partnership kita. So adakah kau tak nak aku dekat ataupun jealous bila aku one frame? Aku dah cakap banyak kali tadi aku tak jealous. So, kita pergi ke... berapa banyak lagi soalan kau ni? kau diam je lah. Hey. Banyak salah kau dengan aku Dah tak? lah culik orang tiba-tiba pula nak tanya. Satu soalan okey. Takkanlah aku culik kau pula tanya aku. Ni dah kau ada 5, 6, 7 Kau nak aku jawab apa beza ship kita dengan ship orang lain? Apa? Maybe ship orang lain tengah berkejar-kejar, berlumba-lumba siapa nak jadi on top partner ataupun siapa nak jadi yang terbaik. Tapi aku bekerjasama dengan kau, memang kita nak berjaya bersama. Tapi aku harap one day kita pelaminan pun bersama. Ini ke soalan panas kau? Tak ada. Gurau. Sebabkan kau dah cakap tadi yang kau dah rasa selesa. Selesa sebagai kawan pekerja. Yelah, bila dengan aku. Ha, kawan pekerja. Cuma aku nak tanyalah kan. Kalau kita dalam level-level couple kan. Apa ni? Bukanlah, contohlah Sophie. Kalau Tak, kita... kenapa aku tengok kau Farida dengan Faizal tak ada pula tanya-tanya macam ni? Kenapa cakap tak ada tanya? Couple. Sebab apa dekat Farida, Faizal aku tak ada macam ni? Sebab aku tak serius. Apa bezanya dengan aku? Bezalah dengan kau. Apa bezanya? Takkanlah semua benda aku nak buat sama. Okey, apa yang lainnya? Kau lain. Apa yang lain? Kau bukan kawan je. Malah kau adalah segalanya. Kau penguat aku di saat aku tengah memerlukan seseorang. Kau juga datang bagi pelangi kat aku di saat aku tengah tak ada warna dalam hidup aku. Dan kau juga pimpin aku naik balik supaya aku ada senyuman untuk terus berjaya bersama seseorang, iaitu engkau, Damian Uni Sofia. So aku perlukan jawapan seberapa banyak kau rasa persen kau sekarang untuk Muhammad Syahmi. Persen apa? Persen dari segala-galanya. Segala. Dari segala-galanya. Apa je? Cepatlah. Apa yang soalan kau macam ni? Cepat. Ni WhatsApp je lah. Cepat. WhatsApp je lah. Tak ada berapa persen? Asal soalan ni tak kat WhatsApp? Sebab dalam WhatsApp, aku dah tahu jawapan. Apa jawapannya dalam WhatsApp? Mana boleh? Aku perlukan jawapan daripada kau lah. Salah, aku masuk sini untuk bekerja. Tapi kadang-kadang hati perasaan ni Allah yang pegang. 50? 50? 50 tinggi kau. 50 nampak macam tinggi tapi benda tu boleh bila-bila masa boleh kurang, bila-bila masa boleh bertambah. Okey, faham. Tapi last time berapa persen? Last time Berapa persen? Dia makin naik ke makin menurun? Last time aku tanya dulu tu, berapa persen? Time bila pula kau tanya ni? Dah lah kau, diamlah kau. Ramai netizen yang mendoakan semoga Syib Syafi ni akan kekal hingga ke jenjang pelamin. Adakah kau suka dengan statement tu? Adakah kau suka dengan satu doa tu? Jika kau suka, simple, tak payah banyak cakap, just say amin. Aku tak tahu nak cakap macam ni tapi aku aminkan. Tak perlu kata, cukup hadirmu. Kau dan aku bukan sekadar janji, tertulis takdir dalam puisi Syafi. Mana kata? Bukankah bonton? Bagi aku bonton apa? Foto. Kau bukan first choice. Kau bukan second choice. Kau bukanlah last choice. Tapi kau adalah my choice. Okay? I choose you. Choose untuk? To live with you. With Yes, exactly. With this. Yes. With you. Okay? Baca doa. Ya Allah, semoga dengan mengalirnya air ni dalam tubuh badan kita, kau pemudahkanlah urusan pekerjaan kita orang. Kau berilah kami rezeki melimpah ruah yang tak putus-putus seperti air Zam-Zam yang mengalir.
kau ampunkanlah dosa-dosa kita orang yang kita orang pernah buat di muka bumi ni. Dan kau berilah jalan yang indah-indah untuk kita orang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Apa tu? Kau punya tangan tu baru tentu bersih. Bersih. Tuangkanlah. Sorry, okay, fine. Tak payahlah. Alah. Pelik-pelik lah kau ni. Dah. Okay. So, barang ini aku harap kau boleh bagi kesan yang bagus. And barang ini adalah bukti kita akan berjaya bersama-sama walaupun susah, senang, pahit, duka, manis ataupun kita jatuh bangun bersama. Inilah tabung Syafi. Tabung untuk apa? Tabung inilah yang kita akan kumpul duit bersama. Untuk? If ke depan hari ada benda-benda emergency yang Yelah, kau bosi ke, aku sakit ke. Yes. Okay. Maksudnya sediakan tepi catering dulu, kan, kompang dulu. Okay. Janganlah peluk, apa yang nak peluk sangat? Happy sangat tu kenapa? So boleh tak kau tolong bukakan tabung tu kejap untuk aku? Tunjuk kat kamera tabung tu. Yes. Kotor. Dah kotor. Kotor tapi. Balik cuci tu. Ni duduk balik. Ni. Okay. Hari Kenapa ni beli kat Eko je? day 1 untuk tabung Syafi. Tabung Syafi. Okay. Awak tak nak letak ke? Awak tak ada QR ke? Alah, kalau ada QR aku tak letak tabung. Mana ada orang pegang cash? Orang-orang apa ni? Mana aku ada cash? Orang apa ni? Aku malu ke depan orang. Orang. Mana ada aku ada cash, Ami? So, sekian konten aku untuk kali ni. Konten ni bukanlah serius mana pun. Tapi konten ni more tu, aku just nak tahu jawapan-jawapan daripada dia. Sama ada dia care ataupun dia akan berubah. Aku tahu jawapan dia memang klise, tapi itulah jawapan dia sebenar daripada dulu lagi. Amin. Aku harap sangat Allah tak ubah hati aku. Allah Akbar. Aku harap sebab hati kita ni Allah yang pegang kan. So aku harap benda tu takkan berubah sampailah ke penghujung. Hujung ni? Penghujung kisah kita. Maksudnya kita ada penghujung lah kisah? Takkan ada penghujung. Tapi penghujung tu yang manis. Nyanyi. Seperti tabung ni. So, itu saja konten aku untuk kali ni. Harap korang enjoy dengan konten tak seberapa ni. So, korang boleh komen kat bawah korang nak konten apa lagi yang Syafi perlu buat. Sebab ujung bulan, Syafi memerlukan konten-konten yang tak ada bajet. Okay, so aku harap korang enjoy dengan konten ni. Minta maaf kerana sepanjang konten nanti sahabat saya ataupun tersinggung kata perasaan mana pihak. Betul. Harap dimaafkan. Sehingga jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga makan, jaga solat. Jaga diri korang untuk aku. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah. Bad thing, Apa? Kalau ada isteri, pasti ada suami. Sorry. Bye.